Okey tak macam ni? Macam ni okey? Okey Okey. Aku Acak. Umur aku 24 tahun. Aku asal Selangor. Tempat duduk aku, korang tak payah tahu. Aku nak bagi tahu yang flavor steam ni memang bahaya. Aku masa sekolah dulu, aku introvert. Aku memang tak bergaul dengan orang. Family aku okey. Mak bapak aku didik aku dengan bagus. Aku ada 2 orang adik-beradik. Aku yang sulung. Adik aku berkawan dengan dia je. Aku masa sekolah dulu, form 2, aku memang tak bergaul dengan siapa-siapa. Jadi, aku nak bergaul dengan orang, dengan senior semua. Daripada situlah, aku cuba rokok. Sebab aku tengok sini aku isap rokok. Aku rasa orang ni memang gempak. Aku nak jadi macam orang juga. Aku berhenti sekolah, aku kena buang umur 17 tahun. Sebab aku isap ganja. Ganja ni memang malas sebenarnya. Aku nak melepek je, aku nak lepak je. Pergi sekolah pun aku tak nak. Sekolah je aku serong. Sampai kena buang. Aku isap ganja. Aku tengok brother-brother flat aku isap ganja. Environment flat aku semua total brother-brother aku isap ganja. Tapi aku nak duduk dengan orang sebab aku umur baru 16 tahun. Aku nak cuba duduk dengan orang. Kita lelaki lah, kita memang suka mencuba. Apa yang kita nak cuba, kita cuba. Punca sekarang ni, mengikut statistik kan, ramai orang yang tak berduit menyebabkan diorang buat benda-benda yang tak elok. Contohnya buat dark side, ataupun pergi menyamun, ataupun pergi merompak. Platform yang kami maksudkan adalah menggunakan FBS. FBS ni telah bertakluk dalam dunia ni selama 16 tahun dan mempunyai 27 juta pengguna di dalam apps FBS. And yang paling best, diorang dah dapat lebih 100 anugerah antarabangsa. Apa yang best tentang FBS ni? FBS ni akan membantu korang untuk menjadi income dengan hanya memerlukan handphone dan juga internet saja. Pada mereka yang beginner, korang jangan risau. Sebab apa? FBS dia ada seminar web dan dia juga mempunyai format trading untuk mereka yang tak reti apa-apa dalam trading ni. So korang jangan risau, diorang akan ajar sampai korang pandai. Boleh ke cakap dengan manusia? Korang jangan risau. FBS ni dah standbykan customer service lah untuk korang. Kalau korang ada masalah ke apa dalam masa 7 hari ataupun dalam 24 jam, diorang ada untuk korang. Part ni paling best sebab apa? FBS boleh withdraw, boleh deposit menggunakan local bank seperti Maybank, CIMB and semua bank tempatan di Malaysia. Kejap. Kalau korang sign up FBS under BGTV menggunakan promo kod BGTV100, yang paling best, korang akan dapat 100% bonus. Contohnya, kalau korang masuk $100, kita akan bagi lagi $100 untuk korang. Disclaimer paling penting dekat sini, kami nak bagi tahu dekat korang semua para traders yang menggunakan FBS, setiap trade akan ada untung, akan ada rugi. Yang membezakan kita adalah cara pengurusan risk management kita dan juga cara kita emotional intelligent dalam bidang trade ni supaya kita tak terlalu jauh terpesong. That's why kita kena menggunakan akal daripada menggunakan lutut, guys. Apa lagi korang tunggu? Pergi dekat link description kat bawah, pergi sign up dan guna promo kod BGTV and korang akan dapat buat side income dengan mudah. Jom, sekarang ni aku nak ajar korang macam mana korang nak apply promo kod dalam FBS ni. Okay guys, pertama sekali macam biasalah, korang kena masuk fbs.com, diorang punya website. Lepas tu kan, korang akan nampak 3 palang atas tu, korang tekan 3 palang tu, pergi dekat Rewards Hub. Okay, apply promo code dekat situ. Korang akan jumpa macam ni and korang tulis BGTV100 and then check promo code. Korang akan dapat lagi 20%, which is kalau korang masuk $100, korang akan dapat $220 guys dekat akaun korang. Apa lagi tunggu? Pergi dekat apply promo code and pergi klik dekat link description kat bawah. Aku lepak dengan orang, aku nak juga keluar konvoi dengan orang, lepak sama-sama. Sebab aku memang nak duduk dengan orang. Aku pun nak jadi macam orang sebenarnya lah. Sebab aku ni suka mencuba. Dekat flat aku, brotherhood memang kuat. Sebab itulah aku nak lepak dengan orang. Aku pun nak jadi macam orang. Lepas aku kenal brother-brother, bila aku dah dapat dengan brother, aku menjual lah. Aku menjual kat flat dulu. Aku masa tu umur 16-17. Aku dapat duit belanja pun RM5 je. So aku nak duduk dengan brother aku, diorang bagi aku jual ganja. Untuk aku buat di tepi. Aku nak cari duit. RM5 tak cukup lah. Umur aku 16, duit belanja aku RM5 je. So aku bergaul dengan brother aku nak cari duit lebih. So diorang pun, okay, kau jual ganja, kau jual lah. Daripada situ aku buat duit tepi. So aku boleh bantu keluarga aku. Diorang tak tahu apa aku buat, aku tak kisah man. Tapi aku nak bantu keluarga aku. Bila aku jual ganja, aku rasa sekolah ni tak penting. Biar aku cari duit, biar aku jual ganja, aku dapat banyak duit. Pergi sekolah tak dapat apa. Aku minta suka belajar man. Aku jual dan aku isap. Bila aku isap, aku malas. Sekolah tak nak, apa pun tak nak. Melepet, teruk ni. Mesti kau duduk je. Kau pemalas. Kau mesti jadi pemalas ni. Tidur bangun lambat. Lepas tu bangun baran bila tak dapat ganja. Nak bergaduh dengan family. Padahal family aku ajar didik aku dengan baik ni. Aku pernah gaduh dengan mak aku.
Sebab aku tak dapat ganja pagi tu. Bila aku bangun tidur, aku tak dapat ganja, aku gaduh dengan mak aku. Aku pernah sekali kantoi dengan mak aku ganja. Dia jumpa dalam laci tau. Tapi aku pertahankan benda ni sebab aku tahu benda ni herba. Masa tu aku sekolah lagi. Aku tahu benda ni herba, tak bahaya bagi aku. Tapi sebenarnya ganja ni memang bahaya. Sebab akta dalam membahaya 39B. Masa aku kantoi, mak aku nangis. Mak aku halau aku keluar rumah. Tapi aku rasa benda ni tak bahaya pun. So aku keluar. Aku ada duit apa. Lepas aku kena halau tu, aku keluar. Aku rasa memang best. Sebab aku ada duit. Aku boleh belanja apa yang aku suka. Dah, aku tak nak fikir pasal keluarga. Mak aku nangis ke apa ke, itu aku tak peduli lah. Tapi tu masa aku muda lah. Kalau kau tanya aku sekarang aku cakap kau, betul-betul aku menyesal ni lah. Aku buat mak aku nangis lah. Bila aku start keluar, aku bebas. Aku kena perempuan, aku ada duit apa, aku bagi diorang ganja ke duit ke, mesti aku dapat main diorang ni. Bukan nak cakap banyak perempuan 40-50 perempuan lah aku nak main. Sebab aku ada duit, aku ada ganja. Diorang pun isap ganja. Perempuan semua isap ganja ni dapat main diorang lah. Tapi aku nak bagi tahu korang mana mak bapak yang tengok ni, jagalah anak perempuan korang. Jangan bagi dia isap ganja. Dia akan cari dan dia akan kena main dia. Lagi-lagi mak bapak dia tak ada duit, nak beli duit belanja susah. Diorang nak beli tak ada duit, diorang jumpa aku boleh bagi ganja, aku boleh main diorang. Lepas aku kena perempuan, aku dah duduk pergi masuk gelap, aku dah kena ekstasi, K, 5. Itu semua aku dah pernah cuba lah. Lagipun masa tu umur aku 18-19 tahun lah. Bilik goyang tak boleh cakap. Aku masuk je macam-macam ada. Semua aku isap. Sebab tu sekarang ni kalau korang perasan, budak-budak kita, laki ke perempuan ke, hancur sebab bilik goyang. Lagi satu aku nak cakap korang dengar ni, jus jangan sentuh, bahaya. Apa dadah pun bahaya. Semua dadah memang best bila kita isap, tapi masa depan kan mesti hancur ni. Kesihatan kita mesti teruk ni. Sekarang ni aku baru 24 tau, tapi efek dia macam aku dah umur 40 lebih. Aku cepat penat, pancit, aku malas. Aku rasa macam nak tidur. Tak nak buat apa-apa lah, senang cerita. Antibody aku lemah sampai tak boleh nak bawa apa. Lutut sakit, badan sakit. Itulah efek dia. Lepas tu kalau korang nak tahu, satu hari tu aku pergi hantar ganja. Masa aku nak hantar tu, aku kena setting lah sial. Polis dalam 3 orang datang pegang aku. Masa tu aku buat kerja clean. Tak ada siapa pun tahu aku buat benda ni. Tahu benda kedadah ni senang je. Kita tak beritahu orang takkan tahu. Nasib baik masa tu aku punya luck, dekat dalam poket aku ada barang 50 sen je. Aku nak hantar barang 50 sen. Aku kena setting dengan kawan-kawan aku sendiri. Aku rasa kawan-kawan aku, diorang merah mata lah dengan aku rasa. Sebab aku ada duit masa tu. Bila aku kena pegang dengan polis tu, aku rasa macam ini barang tak boleh. Walaupun benda tu sikit, tapi aku first time kena. Aku tak pernah kantoi, tapi itu hari first time aku kena tangkap. Aku kena pegang dengan bol. Lepas tu aku masuk dalam. Aku first time. Tak kena remand 4 hari. Kena remand. Aku tak tahu apa-apa ni sebab aku first time. So aku takut. Dekat dalam tu, macam-macam orang lah kita jumpa. Time tu paling sedih, aku duduk dengan brother aku ni. Diorang tak tolong lah. Kau tak tahu siapa yang tolong aku. Family aku yang halau aku, mak aku yang halau aku lah. Walaupun dia halau aku anak dia. Dia sayang aku. Aku tahu benda tu. Sekarang aku menyesal benda tu lah. Family aku yang naik datang mahkamah, jamin aku semua. Brother aku mana? Masa tu brother aku mana? Dan aku bebas. Aku dah balik. Aku pergilah jumpa brother aku. Aku tanya, kau suruh aku berniaga, tapi kau tak tolong aku pun. Diorang bodoh punya. Diorang bagi alasan memang bodoh punya. Alasan bodoh yang diorang bagi kat aku. Sebab apa diorang tak nak tolong aku? Sebab diorang pun takut kantoi. Memang tak masuk akal punya. Kau boleh je suruh orang lain datang jamin aku lah. Sebab kau yang suruh aku berniaga ni. Time tu aku dah start rasa aku dah takut nak berniaga ganja. Sebab bila aku kantoi, daripada aku mana? Aku nak baca artikel lah. Aku tahu lah ganja ni akta paling berat. Nasib baik aku kantoi masa tu 50 sen je. Kalau aku kantoi potong 2, tak 39B aku kena. Start dari situ dah aku angkat kaki jalan. Memang aku tak buat ni. Lepas aku kena tangkap, aku nekat, aku nak balik rumah untuk berbaik dengan family aku. Sebab aku dah menyesal. Sekarang ni, brother yang tak tolong aku tu, memang aku tak kasi muka dengan diorang. Diorang tak tolong aku lah, padahal diorang suruh aku niaga lah. Sekarang aku clean. Apa pun kita isap. Lepas aku balik rumah family tu, aku berhenti ganja. Tapi, benda ni memang buat aku sakit. Lepas aku keluar lokal, aku balik rumah family aku. So, aku dah insaf. Aku berhenti ganja. Tapi, masa aku berhenti tu, memang aku jadi kain buruk. Aku duduk rumah, memang aku tak boleh buat apa-apa punya. Tapi, aku nak steam juga. Aku nak cari barang steam. Aku jadi baran, lepas aku tak isap. Aku tak boleh buat apa. Aku duduk rumah je. Aku sakit badan, panas, lutut sakit. Macam-macam semua benda sakit. Sebab tu, aku cakap, dah ni bahaya. Tapi, gentle aku cakap, aku boleh tahan seminggu je benda ni. Sampai satu tahap tu, lepas aku berhenti ganja, aku nak steam. Tapi apa steam yang tak ada urine. Sampailah aku lepak dengan sebaik-sebaik aku. Bukan brother aku lah. Diorang kenalkan aku dengan flavor steam. Sebab diorang cakap ini barang tak ada urine. Dan tu aku cakap,
Apa? Tak ada urine. Biar betul kan? Tak ada urine. Tak, dah semua ada urine. Takkan flavor tak ada urine. So, aku cuba. Even sekarang pun, air ketum pun orang nak letak atas dadah lah. Dah ada urine sekarang ni. Masa tu lah aku isap pot. Dan aku kenal flavor pot ni macam mana. First time aku isap pot, aku rasa ini barang memang gila punya. First time aku isap tu, aku rasa paranoid. Memang paranoid punya. Lepas tu, dekat mana pun, bila pam, kat mana pun, aku boleh tidur. Aku tak sedar. Aku lentok habis punya. Dah macam isap ubat lah. Masa aku isap first time tu, korang nak tahu tak aku lentok dekat mana? Tempat sampah lah. Sebab aku tak sedar. Aku sorang-sorang masa tu. Aku tak percaya lah yang aku ni lentor. Tapi memang aku rakam aku tengok video balik. Weh, betul lah ini barang. Dah macam aku tak sedar. Tapi dalam video tu, aku memang macam zombie. Teruk gila meh. Kan aku cakap ganja tu bahaya. Tapi flavor steam ni lagi bahaya lah daripada ganja. Kau bayangkan, kau dapat isap 2 pump, kau dah boleh lentok kau meh. Aku nak cerita sikit pasal kawan aku yang kenalkan aku dengan flavor steam ni. Okey, dia kerja rider sebenarnya. Sebelum ni dia kerja memang best. Memang bagus dia kerja. Rajin, sara family dan dia dah kahwin. Dia dah ada anak seorang. Sampai satu masa aku tengok hidup dia berubah habis. Kau bayangkan pagi-pagi sebelum ni dia pulun ada kayu lah. Lepas dia dah kenal flavor, dia lentok habis. Bangun pagi pun tak boleh, nak pergi kerja pun tak boleh, kayu pun tak boleh, buat apa pun tak boleh. Anak bini pun tak jaga. Bayangkan tak pergi kerja, anak dia siapa jaga? Sebab dia lentok. Anak siapa jaga? Bini dia tak kerja. Hutang dah keliling pinggang lah. Benda ni aku tahu sebab jiran-jiran dah kecoh. Kira satu kampung aku dah kecoh pasal benda ni. Cuba bayangkan, kalau lelaki dia kerja macam sebelum ni, benda ni takkan jadi. Paling aku kesian lah Dia kayu pagi, keluar pagi, dapat berapa pun dia untuk beli flavor steam je. Anak bini pun dia tak bagi makan lah. Duit dia untuk beli flavor steam je. Flavor tu satu botol 100.5 lah. Dia sanggup sehari dia cari 100.5 untuk beli flavor steam. Semenjak aku kena flavor pot tu, hidup aku total rosak. Lagi rosak daripada kisah ganja. Sebab apa aku cakap hidup aku rosak? Sebab tiap aku bangun je, sebelum tidur pun aku dah fikir lah, besok mana nak cari duit, nak beli flavor. So, aku bangun untuk cari duit, untuk cari flavor saja. Time tu, nak cari duit memang susah. Sebelum ni, aku ada duit sebab aku jual ganja. Kali ni, aku memang dah tak ada apa dah. Sebab aku memang tak ada duit. Aku tak kerja. Aku tak buat apa-apa. Tapi aku dah kenal flavor steam ni. So, bangun pagi je, aku cari duit untuk beli itu barang sajalah. Kau nak tahu tak macam mana aku cari duit? Semua kawan-kawan aku pun, aku tipu lah. Diorang tak tahu pun aku beli apa. Aku cakap aku nak makan, aku tak ada duit. Aku nak makan, tak ada duit. Dekat rumah, duit bapak aku pun aku curi lah. Sebab ini barang. Pernah sekali, mak aku punya rantai emas bapak aku belikan. Aku curi, aku jual. Sebab apa? Sebab aku nak beli flavor steam. Family aku bukan orang senang lah. Bapak aku kerja keras untuk hadiahkan rantai tu dekat mak aku lah. Time tu aku fikir apa? Aku tahu nak steam je. Steam je aku tu. Flavor steam ni, dia punya rasa macam orang isap ubat. Tapi kalau ubat ni, isap grenade cheers. Flavor steam ni, senang dapat ni. Just kena ada flavor steam dengan pot. Itu je. Kiranya sekarang ni, tempat-tempat yang aku lepak dengan kawan-kawan aku ni, semua isap flavor. Semua terjebak. Semua tak kerja lah. Kau bayangkan, masa tu 3-4 pagi kita orang isap ramai-ramai. Kita orang semua semua tidur dekat tepi tangga. Orang lalu lalang macam mana? Tengok betapa bahayanya ini barang. Aku ada seorang member ni, nama dia Radin. Tapi dia dah arwah dah. Kau nak tahu sebab apa dia arwah? Sebab dia meninggal? Sebab flavor steam. Sampai satu masa tu, dia isap selalu orang isap sepam 2 je. Ini dia isap 20 pam. Sekali harung 20 pam tahu-tahu mulut dia dah berbuih lah. Mata dah putih. Badan aku jadi shaking tengok dia lah. Aku dah takut lah. Sebab badan dia terus kejung macam tu. Mulut berbuih. Kita orang ingat sawan biasa lah. Kita orang cuba lap muka dia dan jirus air. Biasanya isap flavor steam ni memang kejung. So aku ingat dia steam lah, tak ada apa-apa lah. Tapi rupa-rupanya malam tu adalah malam ras dia dengan aku. Yang paling sialnya, kawan-kawan dengan aku tak berubah lagi. Kita orang dah cakap pasal benda ni. Benda ni memang bahaya. Tapi tak boleh nak berubah sebagian. Pendapat aku lah. Dia meninggal sebab dia isap 20 pam. Direct. Sekali harung dia isap. Sebab aku dengan kawan-kawan aku, isap 2-3 pam je. Steam. So aku rasa benda tu macam biasa untuk kita orang. Tapi dekat sini, korang dengar aku nak bagi tahu korang semua. Janganlah kau fikir 1 ke 2 ke 3 pam tak bahaya. Still bahaya. Aku datang sini bukan nak cakap untuk isap flavor steam. Aku nak bagi tahu dekat korang, benda ni memang bahaya. Salah satu contoh, tadi aku dah cakap kan, member aku meninggal. Kalau kau tengok mana-mana media sosial lah, mesti pasal pot, mesti ada yang meninggal. Macam mana aku boleh berhenti flavor steam ni? Sebab ada sesuatu jadi
dekat diri aku. Satu hari tu aku tengah jalan biasa, sambil tu pok kat tangan. Aku risau lah. Lepas tu aku pergi pasar malam. Pasar malam memang ramai orang. Aku tengah jalan, tiba-tiba aku rasa dunia aku bergoncang. Memang rasa macam nak mati punya. Jantung aku rasa berdegup kau punya. Aku rasa macam ini hari mesti aku mati punya. Kau bayangkan daripada kepala sampai kaki aku sejuk. Tangan aku gigil kat pasar malam ni. Dan aku tengok makcik-pakcik semua pandang aku. Aku cuba cover, tapi memang tak boleh. Aku cuba jalan juga. Aku rasa macam dunia aku ni bergegar. Sampai satu tahap tu aku collapse, pengsan. Aku tak sedarkan diri. Aku buka mata je, tahu-tahu dalam hospital. Yang paling aku terkejut sekali, mak aku yang datang tengok aku. Dan dia cakap aku koma 8 hari lah. Aku tak boleh bercakap sebab aku dah tengok aku koma. Ni, badan aku ni semua penuh wire ni. Tapi mata aku boleh nampak mak aku. Aku tahu dia sedih sangat. Mak aku keluarkan kalender, dia tunjuk, dia pangkal yang hari aku koma tu. Start daripada tu, benda ni memang ubah hidup aku betul-betul lah. Bila aku keluar daripada hospital je, aku rasa bersyukur sangat dengan hidup aku. Tapi dalam badan aku bermasalah. Senang cerita lah, pasal benda ni aku jadi sakit. Paru-paru aku, boleh dikatakan paru-paru aku 60% dah rosak. Hidup aku lepas pada tu, aku memang bersyukur pada Tuhan lah. Sebab tu aku datang sini, aku nak bagi tahu dekat korang semua, lagi-lagi generasi baru, tolonglah jauhlah daripada flavor steam ni. Sekarang ni kerajaan kita bagus sebab dah ketat kan pasal flavor, pasal pot. Bagi pendapat aku, kalau anda kata tak ada pot, tak boleh nak isap flavor. Benda ni memang gila tu. Bagi aku lah ini dah paling bahaya lah. Boleh rosakkan seluruh keluarga korang. Aku kesian tengok lagi-lagi budak-budak sekolah yang tengah-tengah cuba nak isap pot. Benda tu memang akan hancurkan hidup korang. Percayalah cakap aku. Memang steam tu memang best. Apa steam yang tak best? Kau beritahu aku. Tapi tak tahu nak stop boleh jadi macam aku. Aku dah sakit ni. Paru aku 60% rosak ni. Aku harap apa yang aku cerita ni korang dengar lah. Korang dengar dan ambil lah aku cakap ni dan jadikan pengajaran. Aku datang sini bukan saja-saja. Mungkin aku tak boleh nak ubah semua manusia, tapi aku cuba apa yang aku boleh buat untuk generasi akan datang. Biarlah kita mati dengan keadaan yang natural daripada kau nak kena mati dengan isap dadah. Aku nak tegaskan, aku tak nak cakap apa-apa. Kita tak tahu pengakhiran kita macam mana. At least aku dekat sini, aku bagi tahu, aku awareness awal-awal. Aku ingatkan korang untuk ingatkan diri aku juga.